Okey kak, ni sekarang ni ni main switch. Pak ni ada satu kabel ni. Dia ambil daripada sini. Ni sebabkan tak cukup ni, dah tak muat. Rumah tak ada sub DB kan. Satu ni je DB kan. Ini itulah kalau nak tambah ikon kena tambah lagi kan. Ini ikutkan sekarang pun dah kena tambah dah ni. Oh. Dah kena tambah ni. Nak tengok Ni dia masuk dekat main switch. Ni mungkin lah point aircon ke apa, tak pasti lah. Lepas tu ni ada satu dah cabut. Tak tahu kenapa. Lepas tu ni nampak ni, dah penuh dah ni, dia dah kongsi. Ya tu dia cakap penuh. Ni pun dah kongsi. Ni pun dah kongsi. Ni dah kongsi. Banyak ni. Ni pun ada wire earth dah cabut, wire live dah cabut, tak tahu kenapa dia cabut ni. Mungkin ada masalah sebelum ni. Pernah ada masalah trip ke? Trip jarang-jarang. Ada masalah tak ada api ke sebelum ni? Sebab ni kenapa dia cabut ni, mesti ada sebab dia cabut ni. Tak tahu. Lepas tu ni nampak ni. Wire warna hijau pula dia jadikan wire untuk ni, incoming ni. Kau tak boleh lah kalau nak pakai tak ada kabel pun. Marking lah sini. Pakai selotip ke, baru kita tahu kabel apa. Ini ikutkan akak ni sebelum ni memang dah kena tukar dah DB ni, upgrade dah baru, pakai besar. Sebab ni dah penuh. Nanti kau nak tambah-tambah dah tak muat dah ni. Nanti kalau contoh akak panggil orang buat wiring buat pasang aircon dah sumbat lagi. Kongsi lagi. Ya tu dia cakap kak kalau kau tu kau kena tambah benda baru. Ya, tukar yang besar tu, kotak tu. Ini semua tukar baru ni. Sebab yang brand ni selalu rosak ni. Kau suka ni. Kau suka yang ni. Selalu dia jam, selalu jap lagi dia loose. Kalau beli yang